Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh arsalahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-din kulli walau karihal kafirun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Shadaqallahul 'azim wa shadaqa rasuluhun nabiyyul karim. Amma ba'd. Alhamdulillah, tuan-tuan, ibu-ibu yang dirahmati Allah SWT, syukur kepada Allah SWT kerana dengan taufik dan hidayah Allah SWT, rahim karim Allah SWT, masih lagi Allah SWT kurniakan kepada kita semua kekuatan untuk kita bawa diri kita datang ke rumah Allah, menunaikan perintah Allah dengan cara baginda Muhammad SAW, iaitu solat waktu subuh secara berjemaah. Seterusnya kita dapat duduk dalam majlis zikrullah, majlis yang mengingati Allah SWT, majlis yang bercahaya bagi penduduk di langit, seperti mana penduduk di bumi lihat bintang-bintang di langit. Majlis yang mana Allah SWT sebut nama peserta majlis di dalam majlis Allah SWT dan nama kedua ibu bapa mereka. Nama peserta majlis, nama kedua ibu bapa mereka di dalam majlis Allah SWT. Di akhir majlis mereka diseru, qumu maghfurun lakum, bangun bersurailah dalam keadaan kamu diampunkan oleh Allah SWT. Mudah-mudahan nikmat mentaati Allah SWT ni Allah SWT kekalkan dalam diri saya dan kita semua hingga akhir hayat kita, insya-Allah. Tuan-tuan, ibu-ibu yang dirahmati Allah SWT, Allah SWT dia pencipta, dia khaliq. Selain daripada Allah, makhluk dicipta. Dan Allah SWT ni tak ada apa-apa hubungan dengan mana-mana perkara yang dicipta oleh Allah SWT. Allah SWT tidak ambil apa-apa manfaat daripada mana-mana makhluk. Dan Allah SWT tidak ada apa-apa kepentingan daripada mana-mana makhluk. Kalau macam kita ni air kita, kan, ni air saya, kita boleh dah minum, kan. Ni meja saya, suka saya lah, saya nak buat apa, kan? Ni saya punya, ni saya punya, saya suka hati saya, ni duit saya, suka hati saya lah, saya belanja. Dia ambil manfaat, ada kepentingan daripada yang ni. Allah SWT maha kaya, Allah SWT maha agung, Allah SWT, Allah SWT tidak ada apa-apa kepentingan daripada makhluk ciptaan Allah SWT. Malaikat sekalipun, ketua malaikat ingkar Allah, Allah tak ada apa-apa kepentingan. Ketua para malaikat mengingkari Allah, Allah tak rugi. Malahan Allah singkir dia, kan? Seluruh malaikat diperintahkan supaya sujud kepada Ibrahim alaihissalam. Semua malaikat sujud, illa iblis aba wastakbara, malaikat iblis ingkar dan sombong, angkuh. Mana boleh, kan, aku jadi daripada api, yang ni daripada tanah, patut tanahlah respect api, kan. Aku majikan, kau orang bawahan, patut engkau lah selut dekat aku. Aku orang lama, kau orang baru, patut engkau lah selut dekat aku, respect kat aku, kan. Illa iblis aba wastakbara. Tuan-tuan, ibu-ibu yang dirahmati Allah SWT, ulama memberitahu
Allah SWT perintah sujud tu bukannya sujud sembah, bukannya sujud mengabdi, kan? Sujud hormat. Sujud hormat, kan? Tak sujud hormat satu kesalahan, tak sujud hormat, Allah SWT keluarkan daripada senarai mereka-mereka yang mentaati Allah SWT. Perangai malaikat ni la ya'sunallah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Tidak mengingkari Allah. La ya'sunallah ma amarahum, apa yang Allah SWT perintah mereka. Tak pernah ingkar, patuh. Wa yaf'aluna ma yu'marun, dan buat apa yang Allah suruh. Tak pernah ingkar dengan arahan, dan tak akan buat benda lain. Buat apa yang Allah perintah. Ini perangai malaikat. Tapi sampai tang ni, tang sujud hormat ni, oh tak boleh. Sebab apa? Ni sombong. Aku lebih. Penyakit ni bahaya. Saya dan tuan-tuan, ibu-ibu kena kikis penyakit. Kita lah kena usah. Kenapa? Takut mewarisi sifat, mewarisi hal tu. Begitu juga Nabi sekalipun. Allah tidak ada apa-apa kepentingan, tidak ada apa-apa manfaat atas Nabi sekalipun. Anak Nabi ingkar Allah, tak taat Allah, kan? Allah tak jadi masalah. Isteri Nabi tidak mentaati Allah, tidak meyakini Allah, tidak beriman dengan Allah, Allah SWT tidak ada apa-apa kerugian, tidak mengalami apa-apa kerugian. Kita kalau orang mula dia, dia suka kita, dia suka kita, dia minat kita. Bukan dia je, ahli keluarga dia minat, satu kampung minat, satu negara minat, satu negeri minat. Lama-lama orang ni tak suka kita, tak minat kita. Kita pun rasa susah hati, kita pun rasa risau. Kenapalah dia ni, kenapalah dia. Allah SWT, orang yang tak beriman dengan Allah, mengingkari Allah, Allah tak mengalami kerugian. Sehingga kan Nabi SAW, Allah SWT bagi tahu, innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha. Wahai Muhammad, kamu tak boleh bagi hidayah pada siapa yang kamu suka. Akan tetapi Allah lah yang beri hidayah pada siapa yang Allah kehendaki. Tuan-tuan, ibu-ibu yang dirahmati Allah SWT, manusia, makhluk yang dicipta itulah kena buat hubungan dengan Allah, kena jalinkan hubungan dengan Allah. Sabbaha lillahi ma fis samawati wal ard. Semua yang ada di bumi, yang ada di langit, semuanya bertasbih pada Allah SWT, memuji Allah SWT, mentaati Allah SWT. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wal ard. So pokok-pokok, tumbuh-tumbuhan bertasbih dengan Allah. Dia tak ada hubungan, dia mati, kan? Dia luruh, dia gugur daripada ranting-ranting ni, ataupun dia kena kepak, dia kena patah, dia habis. Dia tak zikir dengan Allah, dia mati. Dia tidak ada hubungan dengan Khaliq, dia tidak ada hubungan dengan pencipta. Makhluklah kena buat hubungan dengan Allah. Dengan cara mana? Dengan cara mentaati Allah. Buat hubungan melalui solat 5 waktu, buat hubungan melalui tilawah Al-Quran. Dan dia bukan berkala, kan? Buat hubungan dengan Allah ni bukan berkala. Bulan Ramadan penuh, kan? Bulan Ramadan tadarus Al-Quran. Ada masa, bagi masa, usahakan buat waktu ni waktu tadarus, kan? Habis khatam, habis, sentiasa berterusan.
Sentiasa berterusan kena buat hubungan dengan Allah. Kan? Kena buat hubungan. Sebab apa? Kita ni makhluk dicipta. Orang yang ada hubungan dengan Allah, orang yang berzikir dengan Allah, dia hidup di sisi Allah. Orang yang tidak ada hubungan dengan Allah, tidak zikir Allah, tidak mengingati Allah, dia mati di sisi Allah SWT. Tuan-tuan, ibu-ibu yang dirahmati Allah SWT. Sebab tu Allah SWT suruh kita jaga hubungan dengan Allah. Hablum minallah, pegang dengan tali Allah. Duribat alaihim ad-dillat wal maskan wa ba'u bi ghadabin minallah. Duribat alaihim ad-dillat aynama tuqifu illa bihablin minallah wa hablin minan nas. Kehinaan akan menimpa mereka di mana saja mereka berada. Orang yang ingkar Allah, kehinaan akan menimpa di mana saja mereka berada. Walaupun nampak hebat, walaupun pangkat besar, walaupun gaji besar, walaupun harta banyak, kan? Tapi hina. Pangkat besar, harta banyak, kan? Tapi hina. Allah boleh buat. Maju, membangun negara, maju negara, membangun macam-macam nikmat Allah bagi, tapi akhlak rosak, muda-mudi rosak, anak orang Islam rosak. Orang Islam dengan orang kafir sama passion. Sahabat-sahabat dulu hidup susah. Nabi SAW 3 purnama tak berasak dapur. Bukan sebab pakai dapur gas. Dulu pakai dapur kayu, dapur berasak. Sekarang pakai dapur gas, dapur dah tak berasak. Tak ada makanan. Tak ada makanan. Cucu lapar, anak lapar. Kenapa? Kerana perjuangkan agama Allah SWT. Sahabat ikat perut dengan batu, nak tahan kelaparan. Mengadu dekat Rasulullah, lapar. Rasulullah tunjuk kat perut dia 2 biji batu. Lagi lapar. Kerana pertahankan agama. Kita hari ini serba canggih, maju, cerdik, bijak, pandai orang Islam. Yang paling cerdik orang Islam, yang buat atom pun orang Islam. Tapi hina. Diperkotak-katikkan oleh orang bukan Islam. Kenapa? Kerana tidak ada pada landasan. Kehinaan menyeliputi di mana saja mereka berada. Orang yang tak mentaati Allah ni berada mana saja. Allah boleh buat. Allah SWT boleh buat dalam penderitaan tu ketenangan. Tengok Allah, Bilal radhiyallahu anhu. Yang tadi dalam kekayaan, keresahan, dalam kesenangan, Allah SWT buat penderitaan. Dalam kemewahan, Allah buat sengsara. Dalam kepayahan, dalam kesusahan, Allah SWT buat ketenangan, kebahagiaan. Bilal radhiyallahu anhu malam hari kena pukul dengan cemeti. Sampai ke tuan dia. Tuan yang pukul tu letih, penat, terpaksa giling-giling pukul. Untuk pukul Bilal. Kerana Bilal beriman dengan Allah, beriman dengan apa yang dibawa oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malam hari kena pukul, siang hari kena jemur atas padang pasir panas. Kena 4 batu atas dada. Waktu yang paling nikmat dibagi tu sebut Allah Ahad. Waktu kena 4 batu.
Kena jemur atas padang pasir, panas. Ni belakang ni kena baring atas padang pasir. Tuan-tuan yang pernah pergi buat umrah haji tahu lah macam mana panas padang pasir. Kan? 40 degree pun kita dah tak tahan. Bukan atas padang pasir. Kena 50 pula, Allahu Akbar. Kan? Duduk 40 tu pun rasa macam nak pecah-pecah dah bibir. Kan? Muka rasa macam nak mekar. Kena 50. Dalam keadaan padang pasir panas, kena hempak batu pula atas dada. Keluar daripada mulut, Ahad, Allah, Ahad, Allah. Waktu tu lah paling nikmat sekali. Allahu Akbar. Kita pun tak faham macam mana dalam keadaan ni jasad ni hancur, jasad ni sakit. Jasad sakit, malam kena pukul, siang hari kena jemur, kena hempak batu. Seksa, sengsara sangat jasad. Tapi nikmat. Tapi dapat nikmat. Allah. Kan? Ada orang kaya. Dia kata satu hari masa dia baru duduk kat satu tempat lah, bukan dekat Semenanjung, seberang Semenanjung. Jadi keturunan Pakistan. Dia kata satu hari tu bila dia buat rumah, buat banglo, dia nak cari tanah untuk buat kolam renang, untuk buat kolam mandi, swimming pool untuk family. Nak cari tanah dekat sekitar rumah banglo dia buat. Cari lama, tanya tak. Tak macam mana satu hari satu orang datang, orang gaji dia beritahu ada orang nak jumpa, orang kampung nak jumpa. Dia pun jumpa. Dekat meja ni lah Ustaz dia tunjuk. Meja yang kita duduk. Dia datang haji, dengar cerita nak beli tanah. Ya, tanah. Dia tanya, haji tu tanya, tanah tu dekat mana? Tanah tu sebelah banglo tu, sebelah rumah yang dia buat. Dia kata dia punya seronok, lama dah dia cari, kan? Baru sekarang dapat. Tapi dia tak tunjukkan dia punya keterujaan tu dapat tanah tu. Kan nanti orang tengah ni up lah dia. Dia buat biasa je, macam tak berminat dengan tanah. Pendekkan cerita, tanah tu dibeli. Bila dia beli tanah tu, dia panggil semua family ni nak buat kolam renang. Entah macam mana, daripada nak buat kolam renang, Allah SWT ubah hati dia, buat sekolah anak yatim. Lepas tu jadi madrasah. Pada tanah nak buat kolam renang tu, buat madrasah. Dia kata, dulu Ustaz, saya ada cash 2,000 dalam, kat tangan ni ada cash 2,000, hati dah susah, hati dah gelisah. Sekarang ada 20 sen dalam poket, tenang. Dulu ada 2,000 cash dalam poket. Dulu tu tahun bila tak tahu lah, kan? Mungkin tahun 80-an. 2,000 tu banyak lah, kan? 2,000 cash dalam poket, tak senang duduk. Sekarang tinggal 20 sen dalam poket pun Allah. Dulu dia kata, kita orang member business tak mainlah lepak-lepak kan, warung-warung, kedai-kedai penuh dekat hotel. Jumpa dekat hotel, dekat lobby hotel, dekat apa, dekat kafe hotel, dekat apa, 2 jam, 3 jam sembang pasal bisnes. Sekarang duduk tengok suasana budak-budak mengaji, budak-budak baca Quran, budak-budak hafal Quran, Allah. Daripada pagi sampai ke petang boleh duduk. Seronok tengok. Kita beritahu haji, masa dulu, kan? Masa dulu 2,000 dalam poket cash, hati resah tu. Siapa yang masuk keresahan dalam hati?
2000 tu ke, yang masukkan keresahan dalam hati. Dia tiba-tiba meresap keresahan dalam hati. Siapa yang buat? Allah. Sekarang tinggal 20 sen dalam poket. Yang masukkan ketenangan dalam hati itu siapa? Duit 20 sen tu Allah. Satu orang biasa tu kita jumpa, satu orang biasa, dia tak kaya. Dia kata dulu dia masa duduk kat Subang tu, duduk kat Semenanjung, kat Subang tu, dia ni ada pangkat. Dia duduk dekat airport tu, tapi di bahagian Air Force, tentera udara kan. Dia ada pangkat, isteri suka, anak pun ada, bapak mentua pun suka. Bapak mentua bangga pula bila dia balik kampung ni, duk bawa ni menantu yang ada pangkat, ada jawatan. Masa tu kehidupan dia kata masjid pun tak kena, surau pun tak kena kan. Bila Allah uji, keadaan kerja tak ada, dibuang kerja, diberhentikan kerja, anak isteri mula lagi. Bapak mertua hak sayang ni, bapak mertua yang sayang dulu, satu ketika dulu, bapak mertua ni pula yang cucuk supaya anak ni berpisah dengan suami. Berpisah. Isteri balik ke Semenanjung, 3 orang anak. Tinggal anak lelaki dia seorang, duduk dengan anak sulung lelaki. Satu hari tu entah macam mana dia kata, Ustaz, anak dia cerita anak dia selalu pergi masjid. Tengah dia isap rokok kat depan rumah dia. Anak dia kata, ayah, tak macam mana dia ajak, anak tu ajak pergi masjid. Dia pun pergi. Soalnya tu dia pergi. Dia duduk beberapa lama dekat masjid. Dia kata dia masuk masjid tu, dia rasa macam tak pernah dia alami ketenangan yang semacam tu. Tak pernah dia alami ketenangan ni. Kali pertama dia jejak kaki kat masjid seumur hidup. Duduk sehari, 2 hari, sampai dia duduk beberapa hari, seronok duduk kat masjid. Allah Akbar. Tuan-tuan, ibu-ibu yang rahmati Allah SWT, bila manusia ni buat hubungan dengan Allah, bila manusia ada hubungan dengan Allah, yang masukkan keresahan dalam hati kita Allah, yang masukkan ketenangan dalam hati kita pun Allah, yang cabut ketenangan daripada hati kita Allah, yang masukkan ketenangan dalam hati kita pun Allah, yang cabut keresahan, kegelisahan daripada hati kita Allah, yang letakkan keresahan dalam hati kita Allah. 2 orang yang berbeza kedudukan, satu orang kaya, satu orang miskin. Satu orang kaya, satu orang miskin, tapi dapat benda yang sama, ketenangan. Satu orang kaya, satu orang miskin, patut dapat benda berbeza. Patut dapat benda berbeza? Tak, dia dapat benda yang sama. Maha kaya Allah SWT. Orang kaya dapat ketenangan, orang biasa, orang miskin pun dapat ketenangan. Ketenangan ni lah manusia tak boleh beli. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Hanya saja dengan mengingati Allah, hati akan jadi tenang. Ada hubungan dengan Allah, buat hubungan dengan Allah, hati jadi tenang. Ada masalah dengan isteri, buat hubungan dengan Allah. Ada masalah kerja, buat hubungan dengan Allah. Ada masalah dengan kawan-kawan, buat hubungan dengan Allah. Ada masalah dengan anak, buat hubungan dengan Allah. Ada segala macam masalah, buat hubungan dengan Allah. Ataupun tak ada masalah pun kena buat hubungan dengan Allah. Hablum minallah, hablum minan nas. Hubungan sama manusia kan? Jaga janji, tepati janji, jaga amanah. Tak nanti kita ni nak duduk kat atas nak jaga amanah. Dalam rumah tangga kita pun ada amanah. Antara kita dengan isteri kita pun ada amanah. Antara kita dengan anak kita pun ada amanah.
Antara kita dengan jiran pun ada amanah. Tak nanti nak duduk kat atas kena jaga amanah, tak? Kan? Kena jaga amanah kita. Hablum minan nas. Hari ni keadaan umat hari ni, keadaan orang Islam hari ni, hubungan dengan Allah rosak, hubungan sesama manusia pun rosak. Hubungan dengan Allah rosak. Tengok 5 waktu. Macam mana keadaan 5 waktu? Orang Islam yang tak sembahyang, orang Islam yang tak tutup aurat, orang Islam, bukan orang kafir. Yang tak sembahyang tu memang orang kafir dah tak sembahyang dah. Orang Islam pun tak sembahyang juga. Habis. Macam mana nak datang bantuan Allah? Macam mana nak datang pertolongan Allah? Tuan-tuan, lihat di Turki. Sebelum rampasan kuasa, sembahyang subuh dia macam sembahyang Jumaat. Sembahyang subuh, keadaan sembahyang subuh masjid-masjid kan, macam sembahyang Jumaat. Ni kita buat andaian baru satu perintah orang jaga, manusia jaga, baru satu perintah kita kan. Yang dulu nak pakai tudung pun tak boleh, sekarang pakai tudung. Satu ketika dulu, kita dulu dah boleh dah pakai tudung, tapi hari ni tak nak pakai tudung kan? Nak sembahyang pun tak boleh. Tengok macam mana Allah SWT bagi kekuatan. Duduk terpacak depan kereta kebal kan? Mati-matilah. Allah janji Allah, ya ayyuhallazina amanu in tansurullaha yansurkum. Wahai orang beriman, sekiranya kamu bantu agama Allah, Allah bantu kamu. Bukan bantu je, Allah bagi tahu wa yusabbis aqdamakum, dan Allah tetapkan pendirian kamu. Tak gentar, tak takut. Kena malam kena cemeti, siang hari kena jemur atas padang pasir yang panas, kena hempak batu, tak takut, steady kan? Kekuatan tu siapa bagi? Allah yang sama juga. Allah zaman Nabi, Allah zaman Adam, Allah yang sama bagi kekuatan yang sama. Sekiranya manusia hari ini, sekiranya khususnya orang Islam ada pada landasan yang betul, bantuan, kekuatan, pertolongan yang sama juga, Allah bantu sahabat-sahabat akan datang pada kita. Janji Allah. Janji Allah. Saya dan tuan-tuan, ibu-ibu kena tanamkan keyakinan dalam hati kita. Yakin itulah iman. Beriman baru datang janji Allah. Beriman baru datang, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang beriman, in tansurullaha yansurkum. Ada syarat juga, beriman saja tak jadi. Beriman jika kamu bantu agama Allah, Allah bantu kamu. Allah bantu. Bawa amal agama dalam rumah tangga kita, dalam kampung kita, dalam negara kita, dalam negeri kita. Bawa amal agama. Hari ini kita nak amal agama dalam negara, rumah. Rumah tak apalah. Kita nak amal agama dalam kampung kita, rumah kita. Kita nak amal agama dalam negeri kita, rumah kita. Anak-anak kita, amal agama anak-anak kita, amal agama isteri kita, amal agama adik-beradik kita, ahli keluarga kita. Amal agama kan? Hari ini kita nak tegak satu perkara agama. Tiang agama runtuh. Tiang agama runtuh. Tiang agama runtuh, macam mana nak tegak agama? Tiang tak buat, macam mana nak buat surau? Tiang tak ada. Tiang tak ada, nak bina surau. Pelik. Pelik. Tiang agama tak ditegakkan, macam mana agama tu nak dibangunkan? As-salah imaduddin, Allah Nabi beritahu. Semayang tiang agama. Man aqamaha faqad aqama ad-din wa man tarakaha faqad hadama ad-din. Siapa yang dirikan solat, dia telah tegakkan tiang agama. Barang siapa yang tinggalkan solat, dia telah runtuhkan tiang agama. Yang runtuhkan tiang agama hari ini siapa dia? Bukan Hindu, bukan Cina. Tapi kalau ada Cina, ada Hindu, dia pecahkan tingkap masjid, dia pecahkan pintu masjid, oh mengamuk kan? Mengamuk. Baling botol arak dekat kawasan surau, kawasan masjid. Oh, satu kampung sanggup.
Masjid surau sunyi sepi. Allah buat keadaan. Allah buat keadaan. Allah buat keadaan. Allah buat keadaan macam mana? Allah hantar anak tanpa sah taraf dekat tangga surau tangga masjid. Letak dekat kolah masjid. Anak tanpa sah taraf. Bising satu kampung. Riuh satu kampung. Satu taman riuh. Masuk berita pula. Diviralkan pula. Seluruh negara kata. Allah buat keadaan sebab anak sah taraf tak nak datang surau, tak nak datang masjid. Tu sindiran tu. Melalui keadaan Allah sindir orang Islam yang duduk dekat kampung tu, yang duduk dekat taman, yang duduk di bawah karya surau masjid tu. Allah bawa anak tanpa sah taraf. Riuh satu kampung. Sebab anak sah taraf tak nak datang masjid, tak nak datang surau. Allah bawa anak tanpa sah taraf. Allah. Ada yang kambing surau datang masjid. Kambing duduk mengimarahkan masjid. Penuh taik kambing dekat masjid surau, kat beranda. Allah. Bila binatang datang masjid, datang surau, marah, tahu pula marah. Habis manusia tak nak datang surau, tak nak datang masjid. Ini Allah buat keadaan. Dulu satu ketika berhala ada dalam surau. Berhala ada dalam surau. Belah selatan tanah air ni. Gempar satu negara. Berhala masuk dalam surau. Seketul baru seketul. Allah buat keadaan. Hari ni surau tu dah tak lenyap. Seolah-olah surau tu buat dosa. Surau kena roboh. Allah. Tuan-tuan, ibu-ibu yang dirahmati Allah SWT, Allah buat keadaan. Allah buat keadaan. Zaman Nabi bukan seketul berhala. Bukan dalam surau, bukan dalam masjid. Zaman Nabi berhala duduk kat mana? Dekat Kaabah tu. Mana besar? Berhala dekat Kaabah ke berhala dalam surau? Besarlah berhala dekat Kaabah. Dosa dia. Kan? Allah tak heran pun. Bukanlah maknanya Allah tak heran. Keadaan tu, keadaan. Macam mana Nabi ubah keadaan? Macam mana Nabi ubah keadaan? Berapa ketul berhala dekat Kaabah? Bukan seketul. 360 ketul. 360 berhala keliling Kaabah tu. Allah. Zaman jahiliyah. 360 berhala. Allah boleh letak. Maknanya keadaan Allah boleh buat keadaan 360 berhala dekat Kaabah. Tak jadi masalah bagi Allah. Kita hari ni berhala seketul dan surau dah kecoh. Surau pula roboh. Allah. Sembahyang 5 waktu macam tu juga. Allah sindir tak faham kan? Dulu sindir dengan tsunami. Kan? Bukan sindir lagi tu dah lempar dah. Rotan dah lipas dah. Semua lari habis. Semua lari masuk kat masjid. Berlindung di masjid. Sebab apa? Kat masjid tak kena. Kat masjid selamat. Bangunan semua habis runtuh. Jadi padang jarak, padang terkukung. Masjid je steady. Seluruh dunia nampak. Lepas tsunami macam tu juga. Macam lepas Ramadan. Kan? Lepas tsunami macam tu juga. Patut lepas tsunami tu dah penuh dah masjid surau ni. Lepas peristiwa tsunami tu sepatutnya dah penuh masjid surau 5 waktu. Ni Allah buat keadaan dekat Turki pula. Kekuatan jaga sembahyang jemaah. Kekuatan jaga sembahyang berjemaah 5 waktu. Kan? Patut faham dah. Patut. Orang Malaysia sendiri, kebetulan ada orang Malaysia dekat sana waktu tu. Baru dia kata nampak kekuatan masjid tu. La ilaha illallah. Daripada dulu lagi kekuatan masjid.
Nak tunggu huru-hara baru nampak kekuatan masjid. Nak tunggu tsunami datang baru nampak kekuatan masjid. Allahu Akbar. Dah nampak dah, lepas tu buat tak tahu je. Kan? Kita tak usah petik, ngapalah Abu Jahal ni tak beriman dengan Nabi. Dah nampak apa? Dah nampak bumi terbelah dah. Pokok tu datang nampak. Dah ucap syahadah tak beriman juga. Sama dengan kita. Dah nampak tsunami tu. Tak penuh juga masjid semua. Tsunami tu kerajaan Aceh buat ke? Pemerintahan Indonesia buat? Tak. Tapi macam biasa. Saya dan tuan-tuan, ibu-ibu kena kembali pada perintah Allah, kena kembali pada cara Nabi. Seluruh umat kena kembali, kena buat hubungan dengan Allah, kena ada hubungan dengan Allah, kena jalinkan hubungan dengan Allah, kena bawa seluruh manusia supaya buat hubungan dengan Allah dengan mentaati perintah Allah. Buat hubungan dengan semayang 5 waktu, buat hubungan dengan zikir tilawah, buat hubungan dengan sedekah. Sedekah pun buat hubungan juga. Buang sampah ni daripada masjid surau pun buat hubungan dengan Allah. Cuci lantai, mop lantai surau masjid. Ada untuk siap baru ke? Lantaklah orang nak kata apa, aku buat hubungan dengan Allah. Cuci tandas masjid surau pun buat hubungan dengan Allah juga. Masuk tandas nampak timbul pelampung sebetul. Celaka. Habis. Kan? Lari tandas sebelah apa siap buat. Macam ni pula tandas surau. Allah. Nampak simbah, sirah, bersih kan? Apalah Tok Siap ni, bagi makan gaji buta. Duk mengutuk, duk kata. Kita, Allah bagi peluang dekat kita tu nak buat hubungan dengan Allah. Buat. Macam-macam keadaan kita boleh buat. Buat hubungan dengan Allah. Lepas tu jaga hubungan sesama manusia. Antaranya jangan cerita keburukan saudara. Kan? Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhann. Syak wasangka. Kan? Lepas tu apalah dia macam ni. Kenapa? Dia syak wasangka. Inna ba'dadh-dhanni ism. Kebanyakan syak wasangka tu mengundang dosa. Okay. Nak bersemuka, tanya. Jangan ada syak wasangka. Lepas tu cerita keburukan, lepas tu mengumpat pula, makan daging. Wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumuh. Jangan kita caci-mencaci, jangan kutuk-mengutuk. Tak ada hak kita untuk nak cerita keburukan saudara. Kita punya hak kena tutup keburukan saudara. Hak kita kena tutup keburukan saudara. Nabi bagi tahu siapa yang tutup keburukan saudara, Allah tutup keburukan dia dekat akhirat besok. Aib kalau dekat akhirat besok, punyalah malunya bukan rasa tebal muka. Tebal je muka aku. Bukan rasa macam kena conteng arang di muka kan. Dia aib masa tu, luruh ni daging-daging daripada muka. Luruh daging. Tinggal tulang, tinggal tenggorak. Luruh sebab malu. Aib. Kan? Tapi orang yang tutup keburukan saudara, Allah SWT tutup keburukan dia dekat akhirat. Hak kita untuk tutup keburukan. Dengan kita tutup keburukan saudara kita, Allah SWT bagi kekuatan pada saudara kita meninggalkan keburukan yang dia buat. Gitu kaedahnya. Dengan kita tutup keburukan saudara kita, Allah SWT bagi kekuatan pada saudara kita untuk tinggalkan keburukan yang saudara kita buat. Kalau kita sibuk, kalau kita cerita, keburukan itulah yang tersebar. Keburukan tu tersebar. Contoh mudah faham. Contoh mudah faham. Tuan-tuan kena kecalik dekat tangan ni, tai ayam. Ataupun kat kaki. Kena tai ayam. Lepas tu pergi dekat tiang, calik sikit. Buka tiang sikit, buka dinding sikit.
kan? Lepas tu buka pintu pagar sikit, busuk tu tersepak. Busuk tu tersepak. Tapi kalau terpijak najis, terpijak tai, kita gali lubang, kita kambut, kita tanam, kita kambut, busuk tu tersepak, hilang. Busuk tu hilang. Kita kena tangan, kat tangan tu kita basuh, hilang. Okay. Kita celek tu, kita cerita keburukan lah. Cerita keburukan dekat tiang, cerita keburukan dekat dinding, cerita keburukan dekat pintu pagar, dia tersepak. Okay. Macam itulah cara keburukan tersepak. Sekarang lagi cepat, dia tak main celek lah, dia pakai viral. Dia pakai viral. Saya su, habis. Lagi cepat keburukan tersepak. Lagi cepat keburukan tersepak. Tuan-tuan, ibu-ibu yang dirahmati Allah SWT, mudah-mudahan Allah SWT beri kekuatan pada diri saya dan kita semua, untuk kita bawa di ahli keluarga kita, jiran tetangga kita dan seluruh umat kembali pada perintah Allah, kembali pada cara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik-baik itu daripada Allah SWT. Terlanjur kata terkasar pasal daripada kelemahan diri saya sendiri. Saya mohon ampun dan maaf apabila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah wa subhanallah wa bihamdihi. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw